Gaul, gaul, gaul. 5 lunch, 5 malam. Hah? Tawa? Lah, mana ada tawa kan kita dah match dengan masakan lain. Apa? Tengah main Play-Doh. Mami nak masak sekejap Hey guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Untuk video kali ni, pagi tadi aku buat breakfast 10 minit, 15 minit macam tu untuk buat pancake kan. And lepas tu dah buat kerja. Now sekarang aku tengah nak masak tengah hari. Sebab husband aku akan balik makan tengah hari, anak balik sekolah. So aku buat menu yang simple je sambil jaga anak 2 tahun. Dia je yang boleh pergi sekolah. Next year dah akan pergi sekolah. Aku nak share dengan korang realistic video, tak ada yang estetik. So jom kita start. Kita ambil dulu sayur untuk minggu ni. Ini ayam aku dah keluarkan dah tadi. Duduk dekat sini sebab aku buat video tadi. So aku tak nak macam penuh dekat sini kan. Nanti aku rasa rimas pula. Aku nak masak simple je. Masak cili kering. Hari Ahad hari tu aku pergi kedai dim sum. Lepas tu aku try satu sayur ni, sayur kacang buncis, ada capsicum sikit. So bila aku tengok dekat dalam tu dia macam ada bawang putih, which is aku dah pernah buat sebelum ni. Cuma dia ada udang kering aku perasan. So aku rasa dia tumbuk together. So aku ingat aku nak buat lah. Ya sayang, kenapa? Nak air? Nak apa lagi? Jambu nak? Nah. Okay, aku rasa ayam ni kena potong bagi kecil sikit. Yang ni kita letak rempah kari. Okay, bye-bye. Serbuk kunyit. Yang ni asing. Untuk budak-budak ni, garam. Gaul, gaul, gaul. Sekejap lagi aku akan sedia bahan dia. Lepas tu aku nak buat sayur dulu. Ataupun telur dulu, tengok. Sebab aku akan berkongsi kuali share kuali. Sebab aku malas nak basuh banyak-banyak kuali. Malas. Kalau masak, aku suka pinggan macam ni untuk letak segala bahan supaya aku tak perlu basuh pinggan banyak-banyak juga. Cili kering sekejap. Aku perlu rendam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia, babe? One more apa? Jambu. Jambu dah habis dah. Habis nak apa? Ya Allah. Strawberry nak? Jackfruit. Ha? Apa? Tak faham lah. Nangka. Oh, bukan jackfruit, babe. Nangka. Okay. Nak nangka? Nak two. Okay, ada two lagi. Okay, bye. Enjoy. Bila nak siap masak ni? Kalau ada orang asyik buka peti ais je kan? Bawang. Ya? Apa sayang? Nak apa lagi? Allahu Akbar. Dah habis belum nangka tadi? Ya. Apa lagi? Tak ada apa dah. Pergi tengok Peppa Pig sayang. Pergi tengok Peppa Pig. Okey, dah siap potong bawang. Yang ni bawang putih untuk kacang buncis. Ini udang kering. Sekejap nak basuh sekejap. Lepas tu bawang merah ni untuk cili kering punya ayam. Capsicum. Kita ambil sikit je. Sebab yang masa dah aku makan tu, capsicum ni tak banyak pun. Macam sekadar untuk bagi warna dan rasa sikit-sikit je.
Kita ambil berapa bawang putih tu ada 3 je. So okay, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lunch, 5 malam. Cukup lah. Begitu sis kira ya. Bukan apa, takut membazir. Nak makan panjang-panjang, tak nak potong-potong. Daun kari. Aku nak goreng telur dulu tau. Telur ni aku masak kosong je. Tak letak garam, tak letak apa-apa. Sebab yang lain dah masin dah. Kenapa aku masih perlu letak garam? Tapi kalau mak aku dia macam tak boleh nak terima. Macam, tawa. Lah, mana ada tawa kan kita dah match dengan masakan lain. So, okey je, tak ada masalah pun. Satu dah masin, yang lain kurang kalau masin. Kita guna yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya aku potong, tapi tak payah potong lah. Kita letak bahan yang seterusnya. Kita letak air sikit. Yes. Mantap. Masukkan bean. Alamak, panjang sangat dah pula gua ni. Masukkan capsicum. Kita letak sos tiram sikit buat rasa-rasa. Okey, tu sikit je, tak banyak pun. Tutup sekejap. Masukkan cili, potong. Wah. Okey, dah siap lah. Okey, siap. Menu 1, menu 2. Aku pun tak faham lah apalah masalah aku Kuali kemain banyak. Kemain lah kau nak beli kan macam-macam jenis. Tapi nak guna satu je. Tapi kalau aku nak cepat memang aku akan satu goreng ayam, satu goreng telur. Sambil nak goreng ayam tu, kita settle sink. Siap untuk anak-anak makan dengan kicap je. Diorang suka lah ayam yang goreng macam ni. Next, kita goreng ayam kita yang ada serbuk kunyit dengan kari. Ya. Nak yogurt pula. Tak payahlah, nak makan nasi pula. Makan nasi Awak dah makan banyak yogurt. Mami kira awak makan yogurt yang dalam pouch tu dah 2. Yang ni, Mami tak pasti awak dah ada makan ke belum. Tak mau. Simpan, awak makan nasi sekejap lagi. Awak simpan. Nampaklah. Sila. Berpusing. Jadi helikopter. Pusing. Jadi helikopter. Boleh angkat lah ni. Apa sayang? Yogurt apa lagi? Awak dah makan banyak dah hari ni. Allah. Noha. Bismillahirrahmanirrahim. Bawang merah, lada kering, daun kari, terus semua. Sos tiram sikit, kicap. Aku suka buat ayam masak cili kering ni sebab dia tak perlu kita perasakan dengan garam ataupun gula dah. Sebab ini dah macam full flavor dah. So ayam. Naik bau. Ni aku tambah air sikit bagi berkuah.
Okey, siap dah ayam goreng untuk Amalin dan Amanda. Untuk Yaya and husband, telur and sayur untuk Yaya. So, itu sahaja untuk video kali ni. Aku nak bawa semua ni letak dekat depan meja. Okey? Jumpa lagi untuk next video. Kalau korang suka video macam ni, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share video ni supaya ramai lagi yang datang tengok channel ni. Okey? Bye guys!